Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya nak menerangkan mengenai bagaimana kita boleh menyelesaikan satu persamaan serentak menggunakan kaedah quotient elimination. So kita ada 3 persamaan di sini. Persamaan 1, 2 dan 3. Dan apa yang kita akan cuba buat adalah kita akan cuba selesaikan dia dengan menggunakan kaedah quotient tadi lah. So apa yang saya kena buat dahulu adalah saya kena bentukkan matrix daripada persamaan ini terlebih dahulu. So kita ada persamaan pertama 2x tambah y tambah 2z sama dengan 17. So kita boleh ambil di sini dia punya 2. Okay, so kita ambil 2. Depan y itu sebenarnya dia ada 1 walaupun tak 4 kat situ. 2, 1 dan kita ambil satu lagi iaitu untuk z sama dengan 2. Kemudian untuk dekat jawapan dia pun kita letakkan juga iaitu sama dengan 17 di bahagian tepi. So ini nanti akan jadi the whole matrix dia. So next adalah kita cuba untuk persamaan yang kedua iaitu kita dapat 3 negatif 1 dan juga 2 di situ. So kita ada 3 negatif 1 dan 2. Jawapan dia sama dengan 13. Baik, so dan yang terakhir kita ada 1x, tak ada y dan ada 1z. So kita ada 1, sebab tak ada y kita letakkan kosong dan untuk z kita dapat 1. Dan jawapan dia sama dengan 7. So untuk matrix ni kita ada 3 baris. Okay. So M apa yang saya nak buat sebenarnya saya nak tukarkan supaya ini the whole thing ni dia boleh jadi 3 nombor ni lah. Dekat penjuru tu dia akan jadi 0, 0, 0 dekat tepi tu lah. Itu adalah purpose saya. So apa yang saya kena buat dahulu adalah saya kena buat dia row by row. So saya kena explain dahulu. So first kita akan cuba jadikan apa yang kita akan cuba buat adalah kita cuba jadikan benda dekat tepi ni dia punya lajur pertama ini sama dengan 1. So apa yang saya boleh buat adalah kita fokus row by row. So next apa yang saya boleh buat adalah kita akan ambil ini dahulu kita fokus pada row yang pertama dahulu. So row pertama ni saya akan bahagi semuanya dengan nilai 2. Semuanya bahagi dengan 2 lah row yang pertama tersebut. So kita akan ada 2 ni, kita akan dapat 2 bahagi 2 1. 1 bahagi 2 1/2. 2 bahagi 2 adalah 1 dan 17 itu bahagi dengan 2 dia akan sama dengan 17/2. Sama juga untuk row yang kedua. Row yang kedua ni, so kita boleh bagikan dengan 3 supaya kita jadikan 1. So sebelah ni dia boleh jadi 1 lah. So kalau dia negatif 3 dekat sini, so kita bahagi dengan negatif 3 lah. Yang penting kita nak jadikan bahagian yang pertama ini dia punya elemen pertama ni paling kiri ni adalah 1. So kita bahagi dengan 3, kita akan dapat 1. Negatif 1 bahagi 3, kita akan dapat negatif 1/3. Untuk 2 pula kita akan bahagi dengan 3, so kita akan dapat 2/3. Dan untuk 13 pun sama juga, kita akan bagikan dengan 13/3. So untuk baris yang ketiga saya tak perlu buat apa sebab ni dah 1. So kita akan just copy saja 2 1 0 1 7. Okay, next apa step yang saya boleh buat adalah the next step itu adalah kita akan cuba buat dia punya penolakan. So apa yang saya akan buat adalah saya akan ambil row yang pertama ini dan kita tolak row yang kedua ni kita tolakkan dengan row yang pertama. Sama juga row yang ketiga ini kita akan tolakkan dengan row yang pertama. So apa nilai yang saya akan dapat adalah begini. So kita akan dapat yang row pertama kita kekalkan saja 1 1/2 1 dan 17/2. Untuk row yang kedua kita akan boleh dapat 1 tolak 1 sama dengan 0. Negatif 1/3 tolak dengan 1/2 kita akan dapat negatif 5/6. Dan untuk 2/3 tolak dengan 1 kita akan dapat
negatif 1/3, manakala 13/3 kita akan tolakkan dengan 17/2 di situ. So kita akan dapat negatif 25/6. So next, apa yang kita boleh buat adalah kita ambil untuk baris yang ketiga, row yang ketiga, kita akan tolakkan dengan row pertama. So kita ada 1, 1. So kita dapat kosong. Kosong tolak dengan 1/2, kita akan dapat negatif 1/2. 1 tolak 1, kita akan dapat kosong. 7 tolak dengan 1/2, 17/2, kita akan dapat negatif 3/2. Ok, next. Step yang sama macam tadi juga adalah sekarang ni kita akan fokus. Ni saya dah fokus kepada lajuran pertama. So sekarang ni kita dah hampir dapat apa yang kita nak di sini lah kan. Kita dah menjadikan dia hampir kepada kosong di situ. So tinggal kita nak selesaikan yang bahagian bawah inilah, negatif 1/2 ini. So apa yang kita kena buat dahulu adalah kita kena jadikan sama macam tadi. Kalau tadi kita tengok satu ini, kita jadikan lajur pertama ni sebagai 1. Sama juga saya akan cuba untuk jadikan lajur pertama ini sebagai 1. So kita buat dia punya differentiation dekat sini nanti. Baik, so apa yang kita boleh dapat dekat sini adalah kita akan bahagikan. So yang pertama ni kita tak akan kacau, iaitu baris pertama ni kita tak akan kacau lah. Kita cuma kacau baris yang kedua dan baris yang ketiga saja, baris ketiga saja. So yang pertama ni kita akan kekalkan 1, 1/2, 1 dan 17/2. Okey, untuk yang kedua, so apa yang kita buat, yang ni dia kena bahagi dengan negatif 5/6. So kena ikut yang ni lah, kena ikut yang paling kiri, jangan ikut kosong lah, dia ikut yang kiri yang bukan kosong. Okey, so kalau negatif 5/6 kita bahagikan dengan negatif 5/6, kita akan dapat, ni akan dapat kosong lah by the way, ni akan dapat 1. So untuk negatif 1/3 pun kita bahagikan juga, negatif 1/3 kita bahagikan dengan negatif 5/6. So kita akan dapat jawapan dia, yang ni dia sama dengan 25. Sama juga dengan yang ketiga ini pun kita bahagikan dengan negatif 5/6. So kita dapat negatif 25/6 bahagi dengan negatif 5/6. So kita dapat jawapan dia kat sini 5. Nicely. Okey, untuk ini pula sama juga, kita akan pilih yang ni, negatif 1/2. So kita bahagikan dengan negatif 1/2. So untuk yang pertama kosong, ini akan transfer kosong sahaja. Negatif 1/2 bahagi dengan negatif 1/2, kita akan dapat 1. Dan untuk kosong kita bahagi, kita akan dapat kat sini sama dengan kosong. Dan yang seterusnya, kalau kita bahagikan negatif 3/2 dengan negatif 1/2, so kita akan dapat jawapan dia bersamaan dengan 3. So the final step dekat sini untuk matrix sahajalah, untuk matrix sahaja. So apa yang kita boleh dapat, so saya tukarkan kuning balik dekat sini. So yang lain tu kita akan kekalkan saja, 1, 1/2, 1, 17/2, 0, 1, 2/5, 5, dan kita ada so sekarang ni kita akan kacau yang paling last sajalah, 0, 1, 0, 3 ini. So baris yang ketiga ini kita akan tolakkan dengan baris yang kedua di sinilah. So kalau 0 tolak 0, kita akan dapat 0, 1 tolak 1, kita akan dapat 0, 0 tolak negatif 25, kita akan dapat tolak 25, kita akan dapat negatif 2/5, dan 3 tolak dengan 5, kita akan dapat negatif 2. Jadi kalau dah dekat sini, kita dah boleh hampir selesaikan. So saya nak ambil matrix ini, select dahulu. So dari sini, apa yang saya boleh dapat adalah, saya akan selesaikan dari bawah dahulu pergi ke atas.
So saya selesaikan dari bawah dahulu. So apa yang boleh saya dapat kat sini, sebab ini sama dengan Z. So yang ni kita dah letak dia kosong, ni pun kita dah letak kosong. So kita dah tinggalkan dengan satu ini sahajalah. So apa yang kita boleh buat adalah negatif 2/5. So ini dia akan sama dengan Z, dia akan sama dengan negatif 2. So kita boleh selesaikan dekat sini. Nilai Z tersebut dia akan bersamaan dengan negatif 5/2 darab dengan negatif 2. So Z itu bersamaan dengan 5 di situ. So kita pergi kepada baris yang kedua. Okey, sebab kita selesaikan dari bawah. So yang ni kita boleh baca sebagai 0,12/5 dengan 5. So kita boleh baca dia sebagai 1, sebab di sini tadi Y ini Z, ini X. So kita akan dapat 1Y tambah dengan 2/5Z sama dengan 5. So ini kita akan boleh selesaikan, just kita substitute saja, sebab kita dah ada nilai Z tadi daripada dekat atas. 2/5 darab dengan 5. So kita akan dapat 5. So Y ni akan sama dengan 5 tolak dengan 2, which is 3. So the next one adalah kita ambil baris yang pertama lah. So untuk baris yang pertama kita ada 1, 1/2, 1. So maksudnya 1X setengah Y, Z dan juga 17/2. So apa yang kita boleh substitute adalah kita substitute nilai yang kita dah dapat tadilah sebelum ni. So Y itu akan sama dengan 3, Z itu akan sama dengan 5 dan ini sama dengan 17/2. So saya tambahkan yang ni. So 5 3/2, 5 tambah dengan 3/2. So kita akan dapat 13/2 dekat sini. 13/2, 17/2. So X itu akan sama dengan 17/2 tolak dengan 13/2, which is kita dapat 4/2 dan kita dapat nilai X itu sama dengan 2. So itu sahaja. Terima kasih.